Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membangkitkan isu tragedi pesawat Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh di Ukraine pada 2014 dalam pertemuan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Anwar berkata beliau membawa suara rakyat Malaysia, khususnya keluarga mangsa, ketika mengutarakan perkara itu. Menurutnya, Putin mendengar dengan teliti, menyatakan simpati serta mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Presiden Rusia itu menegaskan pendirian Moskow supaya siasatan dilakukan secara bebas dan menyeluruh tanpa dipolitikkan. Beliau juga menyatakan kesediaan Rusia untuk bekerjasama, namun enggan melibatkan mana-mana badan yang dianggap tidak bebas. Isu ini dibangkitkan susulan keputusan terbaru Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO yang menyatakan Rusia bertanggungjawab atas insiden yang mengorbankan 298 penumpang dan anak kapal. ICAO kini mempertimbangkan bentuk pampasan sewajarnya. Anwar dijadual meneruskan lawatan rasmi ke Kazan, Tatarstan selepas menyelesaikan pertemuan 4 hari di Moskow atas jemputan Presiden Putin.